Bila anda mula menabung, ada dua keajaiban akan berlaku. Pertama, anda akan lebih berhati-hati sebelum berbelanja. Yang kedua, anda akan jadi semakin kreatif mencari peluang rezeki untuk menambah kesimpanan. Ramai orang tunggu dua keajaiban berlaku dahulu sebelum mula menabung. Hakikatnya, menabung bukan soal keajaiban tetapi soal tabiat. Simpanan perlu dibina ketika anda belum memerlukannya, supaya ia ada saat anda benar-benar perlukan. Ramai gagal menyimpan bukan kerana tiada duit, tetapi kerana tidak nampak betapa pentingnya simpanan. Jika anda ada duit tetapi simpanan sering bocor atau sudah bertahun bekerja tanpa satu sen pun terkumpul, inilah masanya untuk bertindak. Mulakan tabungan anda dalam bentuk emas, lebih kukuh, lebih terjamin. Kenapa simpanan perlu dalam bentuk emas? Kerana nilai emas tidak bergantung pada wang fiat seperti ringgit Malaysia, Brunei dolar atau rupiah. Wang fiat mula dibelanjakan dan sukar disimpan, tetapi emas kekal bernilai dan lebih terjamin untuk dijadikan simpanan. Nilainya mungkin hanya seketul logam berwarna emas, tetapi tanpa anda sedar, 10 dinar hari ini sebenarnya bersamaan dengan simpanan sekitar 27,000 yang sudah berada dalam genggaman kita. Bagi anda yang berminat mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sila rujuk video yang saya pin di profile untuk 5 langkah mudah. Selepas itu saya akan bimbing anda dan cara dan strategi simpanan emas terbaik untuk anda. Selamat menabung.